gado-gado. Okey, dekat sini Eric dah sediakan bahan-bahan untuk membuat gado-gado. Kita sediakan tempe, air asam. Ni air asam Jawa. Kita ada gula Melaka, kacang tanah, bawang putih, ada cili. Ini bahan-bahan lok-lok lah. Okey, ini bahan-bahan yang kita rebus . Ada kacang panjang, ada tauge, ada kobis manis. Ada apa ni? Ni timun. Timun ni tak payah rebus, ni kita campur je ulam macam tu. Eric gunakan nanas . Ni dia. Ubi kentang. Ubi kentang ni kita rebus. Okey. Okey, itu dia semua bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat gado-gado. Okey, kita punya kacang pun dah. Kita dengan sini. Bolehlah kita angkat. Alright. Okey, seterusnya kita masukkan bawang putih dengan cili. Ini tu tinggal. Kita angkat. Kita campur sekali. Sebab ini nanti kita nak blend. Okey. Seterusnya kita goreng tempe . Rasa dia punya tekstur dia. Tekstur. Okey, sahabat semua, kita punya tempe pun dah kekuningan. Okey, bolehlah kita angkat . Okey, kita blend . Kita blend. Kita blend ni. Okey. Kita masukkan gula. Gula Melaka. Ni gula merah ni. Okey, ni kita punya kacang yang telah di blend tadi. Kita masukkan sekali lah. Ratakan dia. Okey, kita masukkan garam 2. Okey, masuk garam. Seterusnya kita masukkan air asam Jawa. Alright, ini air asam Jawa. Masukkan. Alright. Kacau ni. Api kita bagi. Okey. Bagi slow sikit. Dia kacang pun dah. Masukkan bahan ini. Masak kita angkat. Okey, ni masukkan kangkung dulu. Masukkan semua lah. Senang. Okey. Agak-agak dia layu macam ni lah. Okey, toast.
Lama dah gaduh. Okay, lepas tu ada lagi satu. Ubi kentang. Alright. Ubi kentang ni kita masukkan je. Tu dia. Okay. Kita tunggu dia masak. Okay, dekat sini ada penambahan. Ada nas sikit. Itu ada, kita campur timun. Okay, right. Okay, timun. Kita ada tempe. Ni dia, tempe. Tempe kita taruh sini. Tu. Ni. Bahan lok-lok. Right. Okay, cukup. Sayur lebih sikit lah. Alright. Okay, ada kentang rebusnya. Okay, kita tuang. Tu dia. Tapi yang dia nampak besar-besar pasang dia. Panas, potong kecil-kecil nak. Besar, potong dia. Kamu dia ambil kentang ni. Gaduh-gaduh. Okay guys, kita punya gado-gado pun dah siap. Okay, kita kacau dia. Semua makan. Semua. Okay, ni kita kacau dia. Ada kentang, ada timun, ada nanas. Ini gado-gado tadi. Dan ni apa? Lok-lok, kangkung, kacang panjang. Ni ada tempe juga. Okay guys, terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba resepi Eric. Okay.